Bila cerita pasal hijrah ni, saya yakin dan percaya ramai daripada kalangan kita ni, kalulah saya tanya, siapa dekat sini pernah berhijrah? Ramai orang akan kata dia berhijrah. Saya hijrah dah. Hijrah daripada kampung pergi ke bandar. Daripada rumah kayu ke rumah batu. Daripada rumah kecil ke rumah besar. Ataupun kita tengok hijrah tu daripada dulu kenal rasa kecil je tu pengamba. Tengok lepas tu pohon besar. Hijrah dah tu. Satu perubahan. Dan ada juga dulu kita tengok rambut hitam lagi, sekarang dah makin kohon putih. Hijrah ke tu? Hijrah juga. Kerana ulama menggariskan hijrah ini kepada dua bahagian. Yang pertama adalah hijrah duniawi, ataupun kita sebut hijrah fizikal, ataupun kita sebut juga hijrah material. Yang kedua, ulama menyebut tentang hijrah maknawi. Jadi dua hijrah ini yang ulama membezakan supaya kita nampak dengan jelas. Sebab kalau tidak, orang akan faham, kalau sebut hijrah maksudnya perpindahan tempat. Itu maksud dia lah, perpindahan tempat daripada Mekah ke Madinah. Kerana dia mengambil daripada ayat yang jelas dari peristiwa ataupun sirah Nabi SAW, daripada Mekah ke Madinah. Agak pakak pergi nak hijrah daripada Mekah ke Madinah ni, tuan-tuan dan puan-puan. Bila pergi ayat tu hak tu hak jadi tak nampak apa hijrah yang sebenar dituntut oleh Islam.